Apa yang Israiliyat sebut sejalan dan sama dengan Quran dan Sunnah. Kebetulan sama. Contoh, dalam Taurat dan Injil, Allah cipta dunia dalam masa 6 hari. Kita baca Quran pun 6 hari, sama, tak ada masalah. Dalam Taurat Injil, contoh dalam Injil Matthew pasal ke-11 ayat yang ke-11 sebut umur Nabi Nuh 950, tiba-tiba sama Quran pun sebut 950, tak ada masalah. Yang kedua, hak ni yang Al-Quran tak sebut, Sunnah tak sebut, tetapi dia bukan melibatkan perkara akidah. Contoh, nama, tempat ataupun tarikh. Quran tak sebut. Nama-nama ni Quran tak sebut. Maksudnya anda boleh bantah nama ni kecuali ikut fakta sejarah anda perlu letakkan nama lain. Anda boleh tolak. Tapi tolak apa nama sebenar? Aku pun tak tahu. Kita tak mau. Anda boleh tolak, bukan nama dia Zimran Ustaz, bukan nama Yokshan Ustaz, kemukakan nama lain hak anda rasa lebih kuat. Itu teknik kita belajar sejarah. Anda boleh tolak benda ni, anda kena kemukakan hak lain hak lebih tepat. Sebab dia tidak melibatkan akidah, cuma sekadar nama. Dia cuma boleh jadi penghuraian, bukan untuk hujah dan dalil. Penghuraian saja, bukan untuk hujah, bukan untuk dalil. Maksudnya kalau anda nak lawan, anda kena kemukakan fakta yang anda rasa lebih betul. Hak nombor 3 ni hak tak sejalan terus. Contoh, Nabi Yaqub bergusti dengan Tuhan. Logik ke tak logik? Nabi Yaqub bergusti dengan Tuhan. Logik ke tak logik? Itulah asal nak dapat nama Israel tu. Dalam kitab Genesis, okey, contoh Taurat Nabi Musa, Taurat Musa, kita juga panggil Taurat 5. Taurat 3 pula dah. Taurat 5 juga kita panggil Pentateuch. Pertama dia panggil the book of Genesis kan. Yang kedua the book of Exodus. Yang ketiga the book of Leviticus. Yang keempat the book of Deuteronomy. Akhir the book of Number. Baik, dalam the book of Genesis, dia cerita dahulu Tuhan Yahweh merujuk kepada Allah lah, turun ke bumi merupakan diri sebagai manusia biasa. Kemudian dia